kita tak perlu dengar cakap orang lain ataupun kita memerlukan validasi mereka, sebab dekat sini dalam hidup kita, kita tak boleh ikut orang lain pun. Dalam kumpulan yang banyak tu, kita ikut tanpa berfikir. Kenapa? Takkan tak pernah terfikir langsung, kenapa aku kena buat benda ni? Kenapa aku tak boleh buat benda lain? Contohnya dalam kerjaya, kenapa aku kena pilih kerjaya ni? Sebab orang ni suruh. Kita pernah tanya tak diri kita, kita nak apa sebenarnya? Macam saya nak bebas, saya tahu apa saya buat. Dan walaupun saya tahu saya buat, saya masih struggle untuk cari jalan keluar. Jadi jalan yang saya ada adalah saya kena masuk dulu untuk cari jalan keluar. Kalau tak masuk, saya tak akan jumpa jalan tu. Tanpa hiraukan orang kata, tanpa validasi, saya buat keputusan tu berdasarkan strategi. Sebab saya ada strategi. So dekat sini, apa yang saya nak sampaikan dekat sini, apa orang lain cakap, kita jangan duk pening kepala sangat, hiraukan. Fokus apa yang kita tumpukan. Sebab bila mana kita dengar cakap orang lain, semua benda tak jadi. Okay, benda tu akan jadi negatif. Kita tak ada confident, kita tak ada semangat nak maju ke depan. So, apa yang saya boleh bagi tahu dekat sini, saya dah try. Saya try banyak benda. Memang biasalah kita buat benda lain pada orang. Memang orang tak suka. Contoh penguin baru ni, cerita penguin yang dia jalan seorang tu, keluar pada bulan dia naik bukit kan, seorang dia kan. Kita kena ambil contoh lah. Dia kena berani ambil risiko, memang kena berani hiraukan apa orang ni cakap. Memang orang ni takkan faham apa kita buat. Itu realitinya, memang orang takkan faham. Daripada kita pening orang yang takkan faham tu, jalan je lah. Nanti kita berjaya, kita dah bebas, nanti dia faham lah. Kita tak perlu buktikan apa-apa pun, tak perlukan validation pun. Kita tak perlukan izin pun. Hidup kita, cara kita lah, kan? So tak perlu pening kan? So dekat sini, kalau anda dalam struggle sangat dalam hidup ni, balun dulu. Balun dah. Reda sampai jadi. Tak perlu pening pun. Jalan dulu pun nampak jalan, okay? So kalau rasa video ni berguna, boleh share dekat kawan dan rasa boleh related dengan cerita ni, boleh tulis dekat komen, okay?